Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sempurna menjelangnya Hari Raya Aidilfitri tahun 1447 Hijri bersamaan tahun 2026 Masihi yang bakal kita sambut esok hari. Saya dengan penuh rasa rendah hati dan keinsafan ingin mengambil kesempatan ini untuk menyusun 10 jari memohon keampunan dan kemaafan. Ramadan yang mulia kini hampir meninggalkan kita. Semoga segala amalan baik, ibadah dan pengorbanan yang telah kita laksanakan sepanjang bulan yang penuh keberkatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semua dikurniakan keampunan dan rahmat-Nya. Dengan tulus ikhlas dari hati yang paling dalam, saya panjangkan permohonan kemaafan ini kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, Barisan Menteri Kabinet Negeri, terutamanya yang berhormat Datuk Masidi Manjun, yang berhormat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, yang berhormat Datuk Arifin Arif, yang berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Ketua Setiausaha Politik Tuan Azrul Ibrahim, yang berbahagia Datuk Azlina Arif serta seluruh ahli parti PGRS dan komponen GRS sama ada yang saya kenali ataupun tidak. Dengan sesungguhnya tidak mampu untuk saya menyebutkan nama satu persatu, namun ketahuilah bahawa permohonan maaf saya ini pohon kepada semua tanpa terkecuali. Di kesempatan yang mulia ini juga saya dengan hati yang tulus dan penuh keinsafan memohon kemaafan sekiranya sepanjang perjalanan saya dalam media, dalam kata, bicara maupun tindakan ada yang mengguris hati, menyinggung perasaan atau tersalah bahasa tanpa saya sedari maupun saya sedari. Sesungguhnya kita semua adalah insan biasa yang tidak pernah lari daripada kesilapan, terutamanya saya. Namun Hari Raya hadir membawa sinar keampunan, menyatukan kembali hati-hati yang mungkin pernah terasa, membersihkan jiwa daripada segala noda dan dosa. Tibanya 1 Syawal ini, saya mendoakan agar ia membawa 1001 kebaikan, kebahagiaan dan keberkatan kepada anda semua. Izinkan saya memberikan sepatah dua pantun. Pergi ke pekan membeli kain, singgah sebentar di tepi perigi. Andai ada salah dan khilaf yang lain, ampun di pohon sepenuh hati. Bunga melati di tepi laman, harumnya mekar di pagi hari. Syawal menjelma membawa harapan, maaf dipinta seikhlas hati. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Semoga kita semua dipertemukan dengan keberkatan, dipanjangkan silaturahim dan dikurniakan kekuatan untuk terus berjuang demi agama, bangsa dan negeri yang kita cintai. Salam dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.